Halo guys, halo. Hari ni saya nak sembang pasal kenapa Malaysia tak nak beli produk orang Asia seperti Singapura, Indonesia. Inilah senjata ya. Senjata pindad buatan Indonesia. Pindad ni pada asalnya telah mencuri lah plan ni daripada Belgium. Pindad punya senjata ni pernah digunakan askar barat lah semasa konflik Afghanistan. Malangnya senjata ini tak ada kualiti dan jam. Sebab itulah Belgium menyetop menstop lah. Memang celaka lah. Memang masa tu senjata ni selalu jam lah, tak ada kualiti perang Afghanistan. Okey guys, Indonesia ya, kalau nak tahu semasa konfrontasi dengan Belanda pun kalah. Antara mereka ni selalunya antara tentera terlemah lah. Dengan Aceh kalah, dengan Papua kalah, dengan Timor Leste kalah. Populasi ramai tapi penakut. Dengan Belanda berapa ratus tahun kalah. Sebab apa kalah? Sebab bodoh tak sekolah. Sebab itulah kita boleh lihat ya, Wiwan Nur ya, Bastian Sebo semua dalam internet memang macam haram lah dia punya sejarah. Macam mana ya Indonesia merdeka melalui hadiah selepas Soekarno ditangkap dan akan digantung. Sebagai pertukaran, giveaway Belanda memberi surat dan harta-harta milik Indonesia. 1946 ya, Belanda dapat banyak wang Belanda minta ganti rugi. Tetapi pada masa itu Amerika telah menghalang cita-cita Belanda sebab Belanda telah kalah. Jepun menang. Okey guys, selain itu pada tahun kalahnya pemberontakan komunis ya, tahun 1949 komunis pun telah kalah dengan Belanda dan dia minta perdamaian. Maka lahirlah negara Indonesia ya, dia minta merdeka melalui bayar hutang. Maksudnya selama-lamanya merdeka kena bayar hutang. Sebab itulah negara Indonesia tak maju. Jika kita lihat Indonesia bangsanya memang bukan taraf Malaysia, bukan taraf Vietnam, bukan taraf Thailand. Belanda ya bagi mereka surat pajak selama 900 ataupun 9 juta tahun lah. Zaman dinosaur lah mereka ni. Ini contoh ya, semasa perang Netherlands berjaya menghapuskan rejim Soekarno dan Suharto. Bukan itu saja, banyaklah harta-harta di dalam tanah di Sumatera, Kalimantan diberikan kepada syarikat Belanda dan Amerika. Contohnya anda boleh pergi ke Papua, syarikat Amerika yang ambil emas. Okey guys, kalau Malaysia perang dengan Indonesia pada masa depan, Indonesia bukan saja ramai askarnya, tapi sangat banyak yang akan mati. Sebab apa? Drone pada masa depan ni adalah pembunuh paling hebat lah dalam sejarah dunia. Pada masa depan, askar yang hidup akan mati kena drone. Dari segi kekuatan tentera dan juga ekonomi, Malaysia 200 hingga 300 tahun lah ke depan. Hakikatnya Malaysia sangat kuat lah berbanding dengan Indonesia ni. Inilah drone Kalau Indonesia nak serang, bayangkanlah regimen dia ada 1 juta, hantar drone berapa banyak yang akan mati. Itulah yang Malaysia tengah usahakan sekarang. Okey guys, ramai askar Indonesia pada masa depan yang ramai-ramai katalah dihantar 1 juta askar, 2 juta. Semua kena drone. Pada masa depan drone mengangkat senjata. Contoh ya, 1967 Soekarno dipecat Bukan saja dipecat, beliau akhirnya mati dengan macam-macam penyakit. Beliau juga telah dirampas hartanya oleh konco-konconya. Kerana nak tahu, Soekarno dihapuskan oleh Malaysia. Okey guys, jom kita lihat senjata Indonesia. Inilah senjata Indonesia ya, selalu rosak, tak ada kualiti. Bangsa Indonesia, otak mereka kurang pendedahan sains. Mereka hanya ambil Vespa, ubah suai dan merempit. Kebanyakan produk Indonesia gagal. Projek pindad Anwar, anda pernah tengok Anwar macam lori mayat, angkat sampah tu sampah. Orang Indonesia juga memang gagal lah. Orang Indonesia yang datang Malaysia mengakui bahawa Indonesia ni sebuah negara yang sangat kesian bukan saja kesian. Rumah tidak ada lantai, makan pun tak ada. Kadang-kadang makan buah pandan. Sebab itulah pemikiran mereka tak sama dengan kita.
Okey, selain itu orang Indonesia tiada budaya. Mereka mencuri senjata-senjata daripada Belgium untuk dijadikan made in Indonesia. Satu dunia tahu Endon kuat mencuri ya. Mereka menggunakan bahasa Melayu. Jom kita tanya Mak Saleh ni ya. Saya mau jual ini. Senjata tak boleh pakai sama ini Endon. Ini Endon sangat bodoh. Bodoh sangat. Lepas tu saya dapat untung lah. Daripada mereka mencuri duit, saya jual. Baru punya Endon. Endon bukan saja suka mencuri, mengklaim wilayah. Mereka sangat suka mencuri, kata pegawai daripada Belgium ini. Ya, saya heran. Endon pergi mana-mana, dia mencuri, curi. Saya tak pernah tengok lah orang yang sial macam ni. Begitulah cara Indonesia hidup. Bangsa Indonesia juga tidak akan selamat kerana terlampau kuat mencuri. Mereka akan binasa. Dan apapun akhirnya Malaysia menang. Hidup Malaysia.